Bagaimana kita nak pastikan barangan harian seperti syampu, sabun mengandungi gilasin dan adalah halal atau tidak, kerana tidak nyatakan sumber mana daripada tumbuhan haiwan ataupun petroleum dan seumpamanya. Juga beg kulit daripada kulit lembu tetapi suci, disamak, disembelih mengikut Islam yang digariskan dalam Islam. Yang pertama, syampu, alat makeup dan sebagainya. Jika tidak ada tulis ingredient dan seumpamanya, maka terpulang pada kita, boleh kita nak pakai, boleh kita tak nak pakai. Jangan syarat syarikat itu tidak terkena mempasarkan barangan yang haram. Kerana tidak syarat nak jadi halal mesti ada tulis halal. Tak tulis halal pun kalau barang tu halal boleh pakai tak? Boleh pakai lah. Jadi dalam fiqh syariat mudah. Selagi tidak ada dalil benda tu adalah gelatin yang najis, atau ada dalil dalam surat khabar paper keluar kenyataan benda ni haram, kita boleh pakai. Selesai masalah tu. Bila dah ada dalil nak pakai juga baru tak kena.